pagi je. 2:30 pagi. Sejuk. Go. Continue on Mercer and Science for 1 kilometer. Beg ni macam nak pergi tidur sana sebulan. Ya, itulah masalah dia. Ikut laju duduk kat situ aku terus tinggal. Sekarang kita tengah bakar lemang. Yang kat sini lemang jagung. Yang sebelah sini lemang biasa. Ni first time aku buat lemang. Sebelum ni aku tak pernah langsung nak tahu cara nak bakar lemang ke apa, nak masukkan nasi dalam lemang tu, nak letak daun lagi. Aku tak tahu pun yang nak kena letak daun tu. So sekarang dah tahu, bolehlah nanti nak jual lemang pula. Okey, lepas dah bakar lemang, kita nak mandi sungai pula. Woo! Dalam pun Bang, dia mancing bang. banyak Mancing, bang. besar jala. So ni lah suasana kampung. Ni dekat kampung apa? Sungai Siput. Air dia sejuk tak? Boleh lah tahan. Boleh tahan sejuk. Akhirnya setelah berapa lama tahun dah tak balik kampung, dapat rasa suasana raya kat kampung rasa tenang lah. Tak ada bunyi bising-bising. Lepas tu rumah pun jauh-jauh lah. So macam tak ada sangat apa, sesak-sesak lah. Dapat mandi air sungai lagi. Mantap. Macam mana Syakir? Apa rasa dia? Sedap? Masak sendiri? Saya tangan sendiri rasa lemang. Setakat ni memang rasa lemang lah. Tak ada rasa benda lain. Baik. Tambah rendang. Tambah rendang. Baru je bangun tidur, dah pakai baju raya. Sekarang ni nak main Uno. Tapi sekarang dia orang tengah apa? Buat air oren. Weh, Fiz lapar. Ha? Lapar. Mengenyang perut kawan-kawan. Mari makan tapi dah habis. Kawan saya. Dia tu. Oh, kira banyak duit tu. Dia buat apa gorgon? Apakah yang dia buat itu gorgon? Eh, kita ada member lah. Kita ada geng. Nampak? Sama lah. Jodoh. Macam mana? Tim Merun. Ya, baik tu. Sabar Walid. Saya tak Walid. Saya ada panggilan baru. Saya dah isytiharkan nama saya Wali. Mantap. Kita dah tak ada dekat geng. Kita menang. Macam mana ni? Tempat nasihat lagi korang main lah. Menang geng. Ini kita ada kari. Kari ayam. Ni bang betul ID. Mana? Oh, ni kawan betul. Kami mengucapkan malam masih beraya lagi. Kita main Uno lagi. Negeri Syarah ke? Yo. Morning guys. So sekarang pukul 3. Kita orang nak pergi hiking dekat Brekeh. So nak ke air. Let's go. So ni dia orang dah
ready kat luar. Tengah tunggu masa nak gerak. Ada buat? Oh, lepas ni budak perempuan tu tak boleh nak pergi hiking mana. Lepas ni tak boleh lah. Dah, dia So, marilah mulakan perjalanan kita. Agak-agak lampu ni terang tak? Oh, terang. Baik terang. Kampung 4.30. Jom kita tengok kita sampai puncak pukul berapa nanti. So, kita lalu jalan berbatu-batu. Jalan ni tengah rehat, ambil nafas dulu sebelum nak jalan jauh. balik. Api. Depan. Kasih masuk pekan ni. Okay, kita dah masuk kawasan hutan. Okay, nampaknya kita dah start adventure yang betul. Tadi tu baru warm up je. Ada siap ada tali, maksudnya dia adventure sikit lah. Okay geng, dah pukul 5.30, 1 jam lah berjalan. Tadi tu kita start 4.30 kan. Ni baru sampai puncak nombor 1. Sekarang kita nak naik lagi lah. Apa rasa angin dia lepas panas-panas ni. Nampak dia orang je lah. Geng-geng hiking yang lain. Okay, geng, sekarang ni kita dekat puncak yang nombor 1. Tak nampak apa-apa. Tahniah. Baru sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang. Okay, come on lah, sikit lagi. Dah nak sampai puncak. Sempit. Sini je lah jalan je. Ada jalan lain ke? So ni naik balik. Angin ni kuat. Hush. Jom lah. Selesa tu. So ni puncak yang kedua katanya. Ada batu-batu ni. Cuba slow sikit batu dia. Ni Dia pancung tak naik kejap main. Aduh. Oh, spider pen ke? Spider pen ni. Dia pijak kaki. lampu ni dah tak berapa terang. Cepat sangat habis bateri. Wah, boleh nampak rumah-rumah. Ni kita dah kat atas ni lah. Lepas tu kita turun bawah balik. Lepas tu naik atas balik. Tu nampak atas tu. Dia macam ada lampu. Sikit lagi geng, sikit lagi. Dah nak sampai.
check 5.58, almost 6. Nanti kita boleh nampak sunset. Sunset pula, sunrise. Weh, jauh lagi ke rupanya. Nampak tadi macam dekat tadi. Percaya jangan. Sampai juga akhirnya. Ni kali ni betul-betul puncak yang sebenar. Terang tak? Alah, tak terang juga. Ni apa benda ni? Finally sampai. Kawan G7. Sekarang lihat, sementara nak tunggu sunrise baru pukul 6. Sunrise dalam pukul 7 something gitu. Are you sure, my bro? Yeah, of course, I'm sure. Yes. Oh, warna dia cantiknya. Oh, berkabus tu. Weh, berkabus. Patut sejuk. Kita bawa aspek sama-sama tak? Comelnya awan tu macam gulu-gulu kapas. Bintang. Bintang kesepian ya. Cerah betul. Bukit Berekeh 454 meter. Apa benda ni? Aku rasa ni yang tower. Matahari ni dah keluar. Sekarang pukul 7.25. Matahari baru keluar. Oh. Pak, dah siap pakai baju Melayu lah. Still lagi mood raya Selamat Hari Raya daripada saya di Bukit Berekeh. Kami dari puncak Bukit Berekeh mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.
segalanya. Tadi ada kabus, sekarang tak ada lah. Baru cantik. Alright, dah habis ambil gambar semua. Sekarang turun dah. Nak balik, tidur, penat, lapar. Tinggi kan ni? Ni kita kena turun naik ya. Kalau naik dia okey lagi, tapi kalau turun agak leceh sikit sebab takut turun lah nak tergelincir ke apa kan. Bahaya kat ni. Oh, tinggi kat ni bukit yang kita naik tadi. Yang aku rasa ni bukit nombor 4 kot, nombor last. Yang ni third. Ada banyak bukit-bukit sini rupanya. Ada banyak checkpoint. Pagi tadi tak nampak sekarang dah nampak. Baru tahu gambaran dia macam ni. Okay, ni dah checkpoint yang pertama lah. Sekejap lagi nak sampai lah kereta. Lepas tu boleh makan, boleh mandi sungai. Alhamdulillah dah sampai kereta. So makan dulu mie goreng. Oh, ini barulah makanan. Nyam-nyam. Alright, dah habis kenyang. Apa lagi? Sungai lah. Asyik tak ada alam je. Go Mel, go. Asal tak gerak lah. Giliran kita pula. Basket jalan ni. Hari ni kurang sejuk lah. Baik. Kalau tak semalam lagi sejuk. Santai-santai kan. Ya, 3 suku pasal. Dah balik. Ya. Alright gang, sementara tu aku nak ucapkan selamat hari raya kepada aku punya penonton. Don't forget to subscribe, like this video, follow my IG and TikTok Sensen12, okay? Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye.